Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Ada yang tanya berkaitan nak buat carian sijil di mana bila kita masukkan nombor IC, kita boleh dapat akses nama, keterangan tingkatan, tahun, nama kelas dan jantina semua. Okey, kita akan buat local studio menggunakan parameter. Okey, ni adalah data source kita. Nanti saya akan share data source ni di bawah video nanti dah. Okey, kita akan buka local studio. Local studio. Okey, kita masuk dalam local studio overview dan kita buat blank report. Okey, kita ambil blank report. Kita akan connect dengan data parameter kita ni. Saya namakan kita punya spreadsheet sebagai parameter. Saya ambil URL-nya, saya copy URL, masuk dalam local studio tadi, kita pergi bahagian Google Sheet dan kita ambil URL. Okey, kita paste URL-nya. Okey, kita buat carian sijil. Carian sijil kat bawah nah, sheet nama kat bawah. Okey, kita klik carian sijil ni, kita add. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, dah masuk. Jadi kita buat chart lah. Okey, ini adalah untuk table yang ada nama. Okey, depan kita nak ada nama je. Kita buang record count. Okey, sekarang ni kita nak buat kat atas ni, sila masukkan nombor IC ataupun kad pengenalan. Okey, resources, manage edit data source. Okay, resources, manage edit data source, dan source ni kita akan edit. Okay, first kita akan create parameter. Klik parameter dan kita buat sinilah, masukkan nombor KP anda. Nombor KP anda. Okay, dan kita save. Okay, itu untuk parameter yang pertama. Okay, siap. Finish. Kita buat field baru, iaitu field sulit. Okey, edit. Okey, kat sini ada field tadi parameter, sekarang ni field. Add calculate field. Okey, ini adalah kita namakan sebagai data sulit. Okey, kat sini kita masukkan formula case when parameter. Case when jika parameter jarak sama dengan nombor KP dan nombor KP. Kemudian kita tutup dengan and. Itu field untuk kita nak sorok data. Okey, dah siap, kita save lah. Save. Kemudian kita boleh finish, boleh close. Okey, sekarang ni kita ambil parameter kita, tarik je, letak sini. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Style kita ambil top, tukar kepada left, legacy. Okey. Okey, buat cantik-cantik. Okey, dah siap. Kalau nak cantik lagi, kita buang dia punya border. Ni, kita pergi bahagian style, kita buang je, add border. Dia macam tu. Masukkan IC, nanti keluar nama. Okey, kat sini kita nak sorokkan. Contohnya, kita pergi bahagian setup, kita akan create filter. Top end. Okey, kemudian cari filter, add filter dan kita create filter. Okey, kat sini kita buat sulit. Sulit dan kita nak exclude. Kita exclude sulit ataupun data sulit lah ni. Data sulit. Okey, exclude, select field. Field yang kita buat tadi. Ni adalah field baru kita buat tadi, iaitu kita gunakan case when. Okey, data sulit, condition kita nak null, is null. Okey, bila kita save, data akan dihilangkan. Selagi tak masukkan kita punya apa tu, nombor IC, selagi tu data tu akan dihilangkan. Okey, kemudian dah no data. Kalau kita tak nak ada row, di bahagian style ni kita boleh untick row. Row number, untick lah. Okey, contoh.
Bila kita masukkan nombor IC, saya copy, paste sini. Bila kita masukkan nombor IC ni, dia akan keluar murid SK Kota. Apa lagi yang kita nak? Contohnya keterangan tingkatan, nama kelas, jantina. Jadi kita boleh masukkan dalam kita punya setup dimension. Contohnya keterangan tingkatan, nama kelas, jantina. Contoh dah. Okey. Data-data ni yang kita nak paparkan. Nanti untuk style kan, yang style tu bolehlah nak ada lincu dan sebagainya. Dan kalau nak cantik lagi, kita buat satu button enter. Ambil control, kita ambil button sini, letak tepi, namakan sebagai enter. Okey, kita letaklah center ke apa ke. Jadi bila kita bila lain kali bila orang lain masuk, dia kena masukkan IC. Contohnya untuk Sri Kota 6 ni, bila masukkan IC dan klik enter, barulah nama SK Sri Kota 6 tahun 1 dedikasi jantina apa semua akan dipaparkan. Kalau tak nak ada ni, kita klik edit, klik semula, kita pergi bahagian style dan kita untick show on hover, do not show. Lain kali bila kita masuk semula ataupun kita buka balik, dia akan kosongkan. Selagi tak masukkan IC, dia tak ada data lah. Contohnya murid 10 pula, saya copy, letak sini dan kita klik enter. Ni sesuai untuk carian CJ dan sebagainya lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.